nak jumpa yang puasa Isnin Khamis tiap-tiap minggu, payah jumpa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka yang kaki puasa, mereka yang gila puasa, yang suka puasa, bila nama dia dipanggil, satu mahsyar tengok dia, Allah pun keluarkan amalan dia satu-satu. Ketika dia sedang menjawab amalan-amalan dia, datang makhluk yang bernama puasa. Dia kata, Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fi. Puasa mai, macam mana rupa bentuk puasa, wallahu a'lam. Nanti di mahsyar tuan-tuan akan melihat puasa. Kita akan tengok bentuk pahala, kita akan tengok bentuk dosa seketui-seketui. Macam kita tengok benda fizikal pada hari ini, boleh tengok dengan mata kasang. Hari ini semua benda tu tak boleh dilihat. Di mahsyar pahala dilihat, dosa dilihat, sedekah dilihat, puasa dilihat, bahkan Quran diwakili oleh sesuatu yang datang. Bila orang yang suka puasa dengan syarat dia tidak mensyirikkan Allah, ingat dua syarat. Siapa rajin ibadat, ingat, tak rajin semua ibadat tak apa, rajin satu ibadat, tapi ibadat lain tak tinggal lah. Semayang 5 waktu ni, puasa Ramadan kan, hak lain-lain dia tak rajin, dia rajin satu je, tak apa, dua syarat kena jaga.